Okey, ini dia wakil dari Sekolah Kebangsaan Jalan Raja Syed Alwi Perlis. Inovasi Smart Pickup. Tepukan untuk Raja Smart Ride. Okey, Raja Smart Ride, anda bersedia? Dah. Masa anda bermula sekarang. Pip, pon. Jam 1 tengah hari. Cuaca panas. Jalan dekat sekolah. Macam bazar Ramadan. Penuh kereta. Bunyi hon bersahut. Jadi, kami tanya diri kami, kenapa tak biarkan teknologi sahaja yang mengurus semua ini? Dari situ lahirlah Smart Pickup. Sistem pintar yang mengubah drama petang sekolah menjadi proses yang cepat, selamat dan tenang. Tak perlu hon, tak perlu jerit, cukup satu notifikasi untuk senyuman semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para juri serta rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan Raja Smart Ride. Saya Muhammad Zarif bin Anas Syauqi. Saya Muhammad Ais bin Safwandi. Dan saya Muhammad Nazran bin Zaipul Izam. Tuan-tuan dan puan-puan, projek ini direkam kerana kami melihat masalah utama ibu bapa sama-sama ambil murid di sekolah. Selalunya akan berlaku kesesakan dan juga mendatangkan risiko keselamatan. Oleh itu, kami ingin memperkenalkan sistem Smart Pickup. Cara ia berfungsi sangat mudah. Yang pertama, ibu ayah hanya perlu mengisi Google Form dengan nama dan kelas anak apabila sampai di kawasan sekolah. Yang kedua, data ini terus dihantar ke Google Sheet. Yang ketiga, nama murid akan dipaparkan secara real time pada monitor yang berada di ruang menunggu murid. Akhir sekali, murid akan nampak nama mereka dan boleh terus keluar dari kawasan sekolah. Dengan cara ini, proses menjadi lebih cepat serta teratur. Antara objektif projek ini ialah untuk mempercepat proses panggilan murid dan mengurangkan kesesakan lalu lintas. Sistem ini juga tidak memerlukan kos yang amat tinggi kerana menggunakan peralatan sedia ada seperti komputer, monitor dan internet. Kesimpulannya, projek Smart Pickup memberi banyak faedah. Kami percaya projek ini menyokong usaha ke arah transformasi digital pendidikan. Sekian daripada Raja Smart Ride. Terima kasih. Ya. Dr. Fai, dah sedia? Silakan bersama dengan mereka. Awak punya inovasi ni kan boleh guna dekat banyak tempat. Okey, berapa ramai murid boleh dijemput dalam satu-satu masa kalau menggunakan aplikasi ni? Berapa ramai pun boleh sebab dia menggunakan secara real time. Okey, tepukan untuk kumpulan Raja Smart Ride. Okay. All the best.